yang kita nak buka akaun Pioneer tadi. Okay. So, ambil perhatian guys, ambil perhatian. Sebab eBay ni percuma. eBay daftar percuma. Lepas ni kalau ada orang cakap dekat situ, apa tu? Nanti kita cerita Kalau eBay bagi tahu, kalau ada orang bagi tahu dekat korang, lepas ni ilmu eBay ni kena bayar, maksudnya dia orang penampar dia dah laju. Okey, eBay ni percuma. Okey. Dia hanya kenakan fee bila barang dah terjual. Dan dia pula disebabkan dia nak galakkan kita menjual, dia bagi kita 50 item tu percuma. Listing lah barang laku apa pun. 50 item tu percuma. Okey, percuma. Okey. Tapi Pioneer ni kena bayar. Sebab dia bukan eBay. Dia tu JV saja. Dia tu eBay gunakan servis dia. So dia kena bayar. Kita kena bayar modal dia $29.9. Alamak, tadi kata tak ada modal. Okey. Tetapi kalau korang follow Dija punya listing, korang follow style ini, method ini, skill ini, rasio ini, korang akan dapat free. Maksudnya apa Dija? Maksudnya bila kan korang dah isi semua-semua gedebak-gedebuk ni, nampak tak? Kan dia ada tulis tu list free. List free ni. Nampak tak Dija besarkan? List free ni, korang klik lah dekat sini. Klik list free. Klik. Bila klik, eBay akan notify. Hello Dija, you punya kedai ni, you nak listing kan? Tapi you ada masalah lah, payment method you tak settle. Okay, tak apa, you settle first. Masa tu dia akan keluarkan pop-up. Pop-up ni yang daripada eBay. Bila eBay yang tawarkan pada kita, automatically kita dapat tu adalah percuma. So tak perlulah korang kena keluarkan kos $29.9. Nampak tak skill dia, rahsia dia. Tapi kalau korang banyak duit, okey je. Dija okey je. Dija hanya kongsikan benda-benda, skill-skill, rahsia yang tak perlu gunakan duit. Duit kita hanya guna untuk beli modal yang pertama tu je. Dah, settle. Okey. Lepas tu, ini untuk Pioneer Pioneer guys. Ingat ini Pioneer. Maksudnya payment method Dija. Okey, Pioneer. Account bank digital. Account bank digital. Ni Dija nak kena settle. Sebab eBay bagi tahu. Dija, you nak listing tapi bank payment method ni tak settle lagi. You settlekan sekarang, so dia akan keluarkan pop-up. Masa keluarkan pop-up tu, submit benda yang sama korang daftar eBay punya detail. Maksudnya nama, alamat, IC, email, nombor telefon, okey, semua tu sama. Cuma untuk Pioneer dia akan ada satu ruangan lagi untuk account bank. Nombor account bank. Itu dia cakap tadi, kalau korang tak ada account bank, korang akan jadi masalah. Okey. So dengar kalau boleh tolong guna yang sama. Ni. Tolong guna detail sama. Maksudnya apa pula dijawab? Maksudnya eBay you daftar email, contohlah email eBay Dija contoh. So untuk Pioneer pun, Pioneer ni okey, korang guna pun email dia eBay Dija. Faham kalau nombor telefon 011 bla 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 bla, nanti dekat Pioneer pun korang update 011 bla 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 bla. Jangan nanti guna dekat Pioneer 013. Daftar dekat eBay 011. So dia tak boleh nak synchronize. Dia tak boleh nak memastikan benda tu adalah selari. Okey? So ingat benda tu. Lepas tu korang kena call bank. Call bank bagi tahu, hello bank, I ni nak berniaga ni dekat luar negara. Okey, tolong aktifkan I punya international transaction. Transaksi. Okey, transaction. Okey, so bank pun akan tanyalah buat borak sikit kan, kenapa bla bla bla. Kita bagi tahulah kita nak berniaga eBay ataupun nak beli barang luar negara. Okey, dan masa ni korang jangan nak terkejut-kejut ke buat-buat terkejut. Akaun korang akan kena suspend. That's why Dija cakap, buat sekarang. Dah dapat ilmu ni, buat sekarang. Lepas raya, korang punya ni dah settle. Lepas tu korang dah boleh start niaga. Korang dah boleh start listing. Korang dah boleh start earn. Okay? So, masa tu, nampak tak? Bila akaun korang kena suspend, eBay akan ambil masa 2 ke 3 hari bekerja. Okay? Untuk verify lah, untuk synchronize dengan segala-gala data yang kita bagi tu. Kalau okay, dia release. Kalau tak okay, dia akan suspend permanently. So, tak dapatlah kita nak berniaga. Okay? Now, untuk eBay, dia tak ada masalah untuk kalau kita tak suka, tak reti nak menjual tadi. Sebab eBay, dia punya transaksi, dia punya all the follow up semua by email guys. By email.com, nampak tak? ebay@ebay.com. So, makna kata kat sini,
Maksudnya tak perlulah kita nak skill menjual copywriting, video editing apa semua, tak perlu. Okay, so tak adalah masalah untuk skill tak kerti nak menjual. Sebab kita punya skill, kita tiru saja. Kita cari barang laku, okay, tengok strategi dia. Dia jual berapa $100. Okay, shipping, shipping dia kenakan $50. Okay, follow. Follow tekan sell now saja. Nampak tak? So korang dah tahu dah. Mesti ada untung. Dia ni dah terjual 5 kali. Okay, follow. Okay. So nanti dia akan cakap, dia akan email dekat korang tau. Great news, your item has sold, bla 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 bla. Okay, lepas tu korang pergilah hantar. Hantar sebelum daripada shipping. Okay, shipping ini adalah yang masa kita apa dia? Umi nak guna. Okay. Masa tu nampak budak ni mengacau lah. Minta maaf guys. Maksudnya masa yang mana tau? Masa yang kita buat listing ni, kita boleh set. Okay, bila kita nak hantar tu based on barang apa yang kita nak guna. Contohnya kalau express lah. Okay, kalau ekonomi lah. Dan benda ni akan keluar based on apa tau? Based on apa yang kita set. Dia ulang balik. Ship by ni, okay, kita kena hantar sebelum tarikh yang kita yang dinotifiedkan oleh eBay lah. eBay akan hantar balik notifikasi tu. Okay, buyer you dah bla 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 lah ni. Ni detail dia. Okay, so you kena hantar sebelum. So untuk hantar sebelum ni kita yang set. Masa kita yang pilih sama ada kita nak guna ekonomi ke, kita nak apa ke masa yang pertama tu. Okay, korang jangan kata-kata pula dah buat listing, tiba-tiba cakap kat eBay, eBay, I nak kena guna ekonomi lah sebab I salah kira, kalau I guna express I rugi. Korang jangan buat perangai macam tu okay, that's why kenapa belajar betul-betul. Sebelum korang klik list it tu, maknanya korang dah notify dah korang untung berapa, nak pakai shipping apa, semua tu korang dah settle. Okay, lepas tu guys, okay, kita dah nak habis dah ni. Okay, ni post barang ke overseas. Okay, kalau korang pernah hantar, bermakna korang tahu. Okay, maksudnya ada 2 option yang kita boleh pakai. Satu ekonomi, satu express. Tadi yang dia cakap tu. Okay, so dekat sini lah kalau korang nak urus sendiri, ada masa memang tak ada masalah dari segi nak hantar, nak pergi pejabat pos, nak pergi beli sampul, nak pergi beli tracking, nak kena beli penimbang, nak kena timbang, nak kena wrapping, nak kena beli bubble wrap. Nampak tak? Kalau korang tak ada masalah benda tu, then korang post sendiri. Okay, post sendiri tu maksudnya apa dia? Korang kena tahu ada 2. Okay, masa kita nak set nanti kita tengok. Okay, kalau kita nak ekonomi maknanya kita tahu harga tu tak adalah mahal sangat. Macam tadi kan, macam spray, macam pensel, macam yang font tu, nampak tak? So tak adalah mahal sangat harga dia. Dan kuantiti dia pun satu. Then kita pilih lah pakai Malaysia Post, Singapore Post. Okay, cuma Singapore Post ni untuk permulaan korang tak digalakkan sebab dia kena bayar untuk untuk guna servis dia. So guna dulu Malaysia Post. Okay, right. Lepas tu kalau korang nak express, korang kena pilih lah sama ada DHL ke, FedEx ke, Aramex ke. Ini sebahagian. Ada banyak lagi services yang korang boleh pilih. Ikut pada korang punya keperluan, kemampuan, kan, maksudnya kesesuaian. Okay. So biasanya barang yang kita hantar tadi mahal, 100, ada yang jual $200, nampak tak? Macam sport ring tadi kan. Sport ring tadi $1,500. Takkanlah kita nak hantar pakai ekonomi, berzaman nak sampai. Sebab dia tu 2 ke 3 minggu. Kalau express 3 ke 7 hari. Nampak faham yang benda ni? Okay. Apa tu? Nanti dia jawab awak. Okay. Kalau awak tak ada masalah, kalau awak ada masalah macam Dija, nanti nak kena ambil anak, nak kena hantar anak, nak kena masak, nak kena urus laki, bla 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 bla. So, Dija ambil keputusan dan Sis Dila pun guna benda ni. Okay. Sis Dila pun guna benda ni guys. Di mana kita tak nak pening kepala. Kita hanya guna services. Ni kita panggil services. Services ni apa? Yang menawarkan perkhidmatan lah. Okey, contoh. Nama services ni kita panggil berkat pos. Right. So, berkat pos ni pendaftaran pun percuma. Awak nampak awak nak start berniaga ni, awak nak buka kedai tu percuma. Awak nak buka akaun percuma. Awak nak daftar untuk shipping percuma. Okey. Nikmat apa lagi awak dustakan pun saya pun tak tahulah. Okey. Lepas tu, contoh. Dapat je order daripada eBay. Ini dapat order Dapat order
So, masa order tu, maksudnya duit saya dah tahu dah masuk tu. So, saya pergilah beli dekat mana, belilah barang dekat TikTok ataupun Shopee. Ikutlah barang tu ada kat mana. Masa post tu, saya tak hantar ke alamat saya. Saya hantar ke alamat bekat pos. Bekat pos tu kat mana? Bekat pos tu dekat Segamat Johor. Okay? The only yang ada sekarang ni, dia tak ada cawangan lagi. Awak post saja terus ke Segamat Johor. Okay? Kalau awak nak walk in lah sebab dekat kan. Kalau kita jauh ni macam Dija Perak kan, Dija pakai post saja. So, masa post tu, Dija hantarlah tracking number tu kat WhatsApp lah dekat bekat post. Nanti dia tahulah. Dija dia hantar barang. Okey, lepas tu nanti dah sampai, dia akan check. Dia akan timbang, barang tu tak ada default, tak ada pecah, tak ada cacat, tak ada cela. Okey. So, nanti dia akan tanya Dija, Dija, I dah timbang, berat dia 1.5 macam tu. Kalau you proceed, you buat payment. Okey, buat payment. So, buat payment nanti Dija yang akan setkan nama buyer, alamat dia kat mana, apa dia punya detail, Dija yang akan setkan. Diorang hanya ikut apa yang kita setkan. Okay, sebab kita je ada detail tu. Lepas tu nanti Dija akan dapat tracking number. Tracking number ni masa ni yang barang berkat pos dah post ke overseas. Nampak tak? So, makna kata kat sini, berkat pos ni sesuai untuk siapa? Untuk yang tak ada masa. Yang kerja daripada pukul 9 pagi, 5 petang, kerja shift, okey, kerja shift, macam Dija suri rumah. Okey, kalau suri rumah tu, kalau korang kata suri rumah duduk rumah, macam penampar pula dia laju, okey? Okey, sibuk tau, sibuk. So, suri rumah, whatever lah korang yang bekerja, okey? So, yang tak nak memeningkan kepala. Memeningkan kepala apa? Nak kena timbang, nak kena rep. Sebab korang tengok kalau korang tak ada skill, membalut kan, korang punya balutan tu akan ke laut tau. So, macam mana Dija tahu? Sebab Dija pernah buat sendiri. Okay? Dan balutan Dija tu huru-hara. Okay? Huru-hara dan buruk sangat. Okay? Sudah ni Dija koyak. Nampak? Bila koyak, dah kos tak kan? So, baiklah kita bagi pada yang pakar. So, dekat sini nampak tak? Ada yang daripada TikTok, ada daripada Shopee, ada yang walk-in, ada yang daripada supplier lain, ada. Nampak tak? Okay, dah settle Dah settle yang ni, yang part ni dah settle. Okay, ni yang Dija nak share sajalah. Okay, ini yang gaji. Maksudnya kita dah banyak buat kerja. Kita dah listing barang, kita ingat senang kita nak cari barang tadi. Kalau cari barang tu senang, Dija nampak aku laju-laju. Okey. Kenapa? Sebab cari barang tu yang paling susah. Sebab kita nak tahu satu item ni siapa pula yang terjual lebih. Siapa pula yang jual paling laju. Berapa kali dah terjual, nampak tak? Sebab itulah kerja kita. Kerja kita dalam eBay adalah mencari barang laku. That's all. Okey, sebab shipping dah ada orang. Shipping dah ada orang buat. Payment dah ada orang settle. So, kita punya part adalah cari barang laku. That's all. Okay. So, ini nampak Dija share dengan korang. Okay, ini 13 hari bulan. 13 hari bulan, Dija masuk $35. Okay, lepas tu 15, masuk $57. Sampailah 19 hari bulan. Dija cakap nak pakai duit. Dija hanya withdraw saja. Klik je button withdraw tu. Automatically terus masuk ke dalam RM. Guys, ingat sekarang ni income kita dalam USD. Income korang dalam USD. Selepas ini korang pun akan dapat macam ni. Dija doakan, okey, dekat-dekat akhir Ramadan ni, korang pun bila korang memulakan bisnes kat eBay ni, korang pun akan terima macam ni. Result macam ni. Payment from eBay. Payment from eBay. Okey. Apa tu? Okey, nampak So, dekat sini, dapatlah harga USD. Korang punya gaji. Tapi, bila korang klik je withdraw dekat Pioneer tu, automatically korang akan dapat dalam RM. Nampak tak? So, dan Dija pula tak keluar semua USD Dija. Dija hanya keluar bila Dija nak pakai saja. Mana kata management lah. Management kita. Okay? So, lagi Dija tunjuk lagi. Nanti Dija upkan untuk bulan 3 punya InsyaAllah. So, ini last Dija nak share. Kalau korang dah pandai, dah tahu nak buka account macam mana, nak daftar Pioneer macam mana, nak cari barang macam mana, nak post barang, nak pakai shipping apa, semua gedebak-gedebuk tu, korang boleh standby buka akaun 2, 3, 4, 5. Ikutlah. Yang ni nama mak korang. Contoh. Ini nama ayah. Okey, ini nama adik. Ini nama abang. Kenapa Dija? Sebab korang tengok katalah satu akaun korang untung RM4,000. Okey, korang ada 4 akaun. Korang ada 3 lagi akaun. So, 4 kali 3 berapa? Dekat sini, RM 12K. Sebab syariah sama, korang yang buat syari. Maksudnya, korang jangan fikir yang kalau korang listing benda yang sama, benda tu tak ada orang beli Contohnya, katalah akaun satu, strategi dia
$100 contohlah korang post barang. Strategi 2 $95. Strategi akaun ketiga ni $98. So kita yang bermain benda tu. Okey, kita yang bermain benda tu. Listing sama, barang sama lah. Nampak tak? So kita bermain dari segi shipping, dari segi discount, nampak tak? So kita yang adjust benda tu. Mana nak dapat berkat post? Awak type nanti lepas kelas, type situ berkatpost.com. Okey. So guys, dah ke? Dah. Kalau dah nanti dia pun tak nak buang masa ni. Dekat pukul 4 dah ni, nanti kita nak ni. Okey. So, dah. Dah ready dah? Yang kalau DJ nak tengok setakat ini, yang dalam live ni, 73 orang ni. Okey. Yang mana yang rasa-rasa bisnes ni memang betul apa yang DJ pamerkan. Di mana bisnes ni yang korang dah faham, yang dengar daripada DJ cerita daripada pagi tadi. Daripada pagi lah. Dari petang tadi, korang dah boleh faham. Betul lah Dija, bisnes ni tak perlu nak pegang stok. Betul lah Dija, bisnes ni tak perlu pun akan nak post. Betul lah Dija, bisnes ni tak perlu pun akan nak kena packing-packing. Betul lah Dija, tak perlu nak ganggu kerja akak yang shift malam, shift petang, shift pagi ni. Betul lah Dija, barang ni, bisnes ni tak perlu pun akan nak buat marketing. Janji akak boleh cari barang raku power. Okay? Betul lah Dija, akak tak perlu nak layan WhatsApp customer. Bila nak sampai tracking? Bila ni? Tak ada. Okay? So, dan yang the bestnya adalah korang pasti nampak kat situ yang benda ni, bisnes ni boleh bagi income kat korang. Okay, Dija nak tengok berapa orang. Cuba type situ satu. Dija nak tengok. Dija nak pastikan korang faham sebelum Dija share seterusnya. Kalau tidak, part ini pun korang tak faham, macam mana Dija nak buka lagi rahsia. Nanti penat Dija bercakap, penat korang belajar. Sudahnya korang pening. Apa sebenarnya Dija borak ni? Okay, 1. Ya betul Wak, Najimi betul. Dapat je barang kat order dekat eBay, lepas beli dekat Shopee, ke TikTok ke, hantar terus ke bekat post. Okey, Makat 1, Laura 1, Kak Steve 1. Lagi. Takkan ini je Dija nak tengok. Korang yang mendengar daripada pagi lagi. Suri 1. Sani Doni 1. Okey, cepat guys, cepat sebab Dija nak tengok ni. Ni nak dedahkan rahsia ni. Korang tak nak ke tahu rahsia ni? Okey, rahsia ni korang tak nak tahu ke guys? Saya baru masuk, Sani Doni, tak apa. Yang penting awak tahu, okey, bisnes ni yang kalau rasa sesuai untuk awak, di mana bisnes ni tak perlu pegang stok, tak perlu pun awak nak post, tak perlu pun awak nak packing, tak perlu pun ganggu kerja awak. Ya, betul. Bekat post kita pakai yang express. Bekat post, express saja, express shipping. Okey, dia tak ada ekonomi. Ekonomi kita je yang uruskan. Kalau awak pilih ekonomi, maksudnya kita kena uruskan. Okey? Alright. Ya, kalau guna handphone bukan tak boleh, cuma features dia tak banyak Wak. Maksudnya nanti awak kena kecilkan kan desktop view kan. Kecil sangat. Lepas tu awak kena besar, kecil. Tapi kalau tak ada juga, just guna je apa yang ada. Maksudnya tak ada laptop kan. Guna je apa yang ada kat tangan. Okay. Payunya kena download ke? Ya, nanti kena download. Nanti bila awak ikut macam yang saya cakap tadi kan. Nanti dah ni, dah boleh download kemudian apps dia. Dah ke? Kalau dah Dija nak tunjuk lagi ni. Dija nak tunjuk ni. Dah ya? Tadi yang dah respon tadi. Okey. Dah ke? Ready Tunjuk. Ya, boleh guna handphone je. Boleh. Boleh je Wak. Jangan risau. Guna apa yang di tangan. Jangan ikut orang. Dija hanya share. Kalau tak ada, guna je apa yang ada. Janji awak boleh access ebay.com. Janji awak boleh access untuk cari barang. Okey, janji awak boleh access kerja-kerja lain. Cuma nanti dia akan mengganggu sikit lah sebab kita punya paparan tu kan kecil. Lepas tu nanti dia ada banyak features yang tak ada sangat. So awak kena ada skill technical dia macam mana. Itu sahaja. Tapi boleh pakai. Okay. Alright guys. So Dija bagi tahu yang ni Dija ada susun dalam modul. Modul ni ada 40 tajuk. Tajuk ni macam mana. Sebab macam Dija cakap lah shipping tadi. Kan dia ada skill tau. Dia ada cara kiraan dia. Okay, kiraan dia macam mana. Nanti benda ni korang akan dapat tau. Sekejap Dija buka yang ni. Yang ni Dija tunjuk kat korang. Maksudnya nanti bila nak shipping tu nanti. Sekejap Dija buka kat sini. Nampak tak? Okay. Contohlah barang tadi kan. Lebih kurang kita jual apa tadi kita jual ni lah tadi. Semperit tadi kan. Contoh semperit. So semperit ni 33.5 contoh. So korang hanya masuk je harga dia 33.5. Okey, 30.5. Lepas tu shipping katalah $5. Okey, shipping $5. Okey, lepas tu harga barang RM3. Okey.
Lepas tu okey ni yang ni kat pos. Sorry. Yang ni kita pakai yang express sebab dia murah kan. Okey katalah eBay Plus dia 33.5. Okey. Okey 33.5. Lepas tu total shipping RM5. Shipping cost yang ni kita dalam RM65. Lepas tu shipping cost RM5. Okey, lepas tu modal RM3. Okey, kalau awak nampak kalau awak nampak benda ni, awak dah tahu dah. Okey, kalau aku jual separate ni, aku untung RM85. Okey dah. Maksudnya shipping dah masuk, eBay fee dah masuk, modal dah masuk, bersih RM85. Nampak tak? So korang dah senang. Okey, nanti korang akan dapat lagi apa? Syarat-syarat nak buka account company. Dalam ni akan ada video, akan ada menerangkan okey korang nak pergi kat mana, korang nak klik apa, okey? Semua ada dekat sini. Okey. Lepas tu senarai Korea tadi dia share, yang tu separuh lagi Wak. Ada beberapa lagi yang awak boleh explore, yang awak rasa nak guna. Okey. Lepas tu kos penghantaran keluar negara berapa? Okey, semua ada kat sini. Okey. Lepas tu eBay, tadi dia dah bagi tahu rahsia, jangan jual makanan. Selain daripada jangan jual makanan, ada lagi barang yang kita tak boleh jual. Okey, jangan gatal-gatal. Okey, jangan gatal-gatal. Okey, tadi yang pertama tadi yang masuk kan korang dah belajar macam mana nak spy produk. Ni. Yang tadi tu guna cara yang percuma tu kan. Okey, ada lagi untuk nombor 2. Okey, ada lagi Excel. Yang ni Excel yang dia tunjuk tadi, yang ni. Maksudnya korang terus dapat je. Terus dapat je korang punya berapa untung. Kalau korang tengok untung, okey. Maknanya tak payah nak pening-pening kepala. Tak payah nak darab 4.3 kali dengan ni, tak payah. Okey. So, cara nak buat listing. Listing yang cantik Listing yang cantik. Yang macam mana yang orang akan nampak kedai kita. Dia ada skill dia guys. Okey. Lepas tu, okey. Nampak tak? 4 nombor 5. Spy nombor 5. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau korang nak tahu Dija dengan Adila memang guna 2, 3, 4. 5 tu kadang-kadang. Sebab 2, 3, 4 pun dah power. Okey. Maksudnya apa? Power apa? Power cari barang laku. Okey. Sebab kita dah tahu tak? Kalau guna cara tu kita dah tahu dah berapa dalam masa 30 hari berapa orang yang pakai minyak cat kapak. Berapa sen minyak cat kapak dalam masa 30 hari. Contoh. So kita dah tahu dah dalam 30 hari langsung tak ada orang order minyak cat kapak. Kau janganlah order minyak cat kapak. Kau janganlah jual minyak cat kapak. Juallah barang yang dalam masa 30 hari tu apa orang cari. Okey? Itu selingan lah. Lepas tu cara nak maintainkan akaun eBay macam mana, cara nak dapatkan sales cepat macam mana, cara nak buat variation tu macam mana. Okey, cara nak bungkus. Kalau korang lepas ni decide nak bungkus sendiri, ada cara dia tau. Ada bubble wrap dia tu, ada ketebalan dia pastikan. Nampak tak? Dia ada semua tu. Supaya nanti tak adalah awak nanti terima komplain daripada awak punya buyer. Apa dia ni? Hantar barang pun nipis bubble wrap sampai koyak-koyak I punya kotak. Contoh. So dia adalah requirement yang korang kena tahu. Okay? So selepas tu korang kena belajar macam mana nak dapatkan hasil. Yang ini contohnya macam mana? Contohlah awak nama kedai tu apa? Sunny. So Sunny dekat sini jual home and garden. Okay? Kat sini Sunny jual hair care. Kat sini ada Sunny jual skin care. Okay, kat sini Sunny jual apa lagi? Apa benda lah, kolektor, wang-wang ke apa benda ke kan. So, bila Dija datang kedai Sunny, Dija akan nampak, oh kedai Sunny cantik lah. Dia dah organize dah. Kalau Dija nak cari hair care, oh Dija kena klik kat sini. Kalau Dija nak cari skin care, Dija klik kat sini. Kalau Dija nak cari barang-barang yang lain ni, kat sini. So, mana kata kat sini, kalau kita hias kedai kita cantik, orang bukan datang tu beli satu barang je tau. Orang akan datang beli kat kedai kita pelbagai barang. Sebab kita boleh listingkan 50 item. Cuma 50 item tu kita asingkan. Yang ni untuk susu, yang ni untuk vitamin, yang ni untuk lotion, yang ni untuk foundation. Nampak tak? Kita asingkan. Barulah orang tengok, oh cantik lah. Oh, nampak tak? Itu salah satu kenapa Dija dengan Adila ada sale. Dija share, itu salah satu kenapa kedai kita orang ada sale. Okay. Lepas tu macam mana nak buat keuntungan berganda, tadi Dija dah share dah. Okey, buka 1, 2, 3 akaun. Tapi ada skill dia Korang jangan suka-suka buka dalam satu laptop. Korang buka eBay 1 nama mak korang, eBay 2 nama bapak korang. Jangan. Dia ada skill dia. Skill dia di mana? Nanti kita tak nak eBay detect. Yang kita duplicate akaun ni. Okey? Ada cara dia. So macam mana nak naikkan selling limit daripada 50 guys, okey, kepada maksimum 250. Okey. So, dan macam mana kita nak buat eBay sendiri? eBay sendiri yang tawarkan.
Dia tengok macam contohlah kedai Suri tadi kan. Hello Suri, I tengok you punya you punya feedback daripada klien-klien you banyak yang puas hati dengan you. So okey lah, ni lah I nak tawarkan you jadi 250 item. Dia suka-suka hati je kalau dia nak bagi. You nampak kalau 50 item pun you dah boleh untung. You bayangkan you boleh iklankan 250 item. Tak tahu nak cakap lah. Nampak tak? So dia ada cara dia. Okey. Lepas tu lagi apa? Macam mana nak cara sempoi? Ini yang Dija dengan Sis Dila guna guys. Okey, kita orang ada cara yang sempoi macam mana nak dapat 2 ke 3 angka sebulan. Okey. Kalau tak adalah kita orang pening-pening kepala. Kan? Dia ada cara tau. Dia ada cara. Lepas tu kalau awak ada masalah pasal eBay tak boleh nak link ke apa benda kan, kena suspend ke apa benda ke whatever, dia ada hubungi eBay. Dia ada cara dia, ada skill dia, ada template email dia. Okey, dia ada yelah, takkanlah kita nak bagi tahu suspend je tu. Hello eBay, I punya account kena suspend. Kan? Tak nampaklah macam kita ni organize. Tak nampaklah kita ni the right person. So dia ada cara dia. Okey. So cara nak buat diskaun tu macam mana? Cara nak buat diskaun tu macam ni Wak. Macam ni contohlah. Okey, macam ni contoh tadi. Mana tadi? Yang ni Wak, contoh yang ni Wak. Ini diskaun Wak. Okey, yang ni diskaun mana tadi ya? Yang ada lebih-lebih tu. Okey, yang ada lebih-lebih tu. Okey, yang ni Wak, nampak tak? Nampak tak Wak? Yang ni nanti kita akan belajar. Yang ini salah satu strategi saya dengan Adila dengan otak-otak yang lain. Kalau jual barang yang mahal, kita orang buat macam ni. Maksudnya beli satu berapa harga, beli dua berapa harga, beli tiga berapa harga. Itu kita orang punya strategi. Okay? That's why kenapa Dija cakap dalam eBay ni kita kena cari barang yang laku betul. Tapi di samping tu kita kena listing kena power. Power dari segi apa? Macam ni lah. Hiaskan kedai. Lepas tu bagi diskaun. Okay? Benda-benda ni kita kena provide. Okay? So, dah ready dah? Kalau dah ready nak dapat ke? Okay, lepas tu siapa-siapa yang share rumah Dija cakap. Okay? Macam Dija share rumah tau. Dija tak ada gaji tau. eBay tak bayar gaji. Tapi eBay boleh membuktikan Dija ada income. So nanti Dija boleh print invoice kat sini guys. Print invoice. Lepas tu kita pergilah dekat bank nak beli apa. Sebab apa? Kita dah ada proof of thing. Kita dah ada bukti. Betul, income saya banyak ni. Daripada eBay banyak ni. Setiap bulan banyak ni. Nampak tak? So kita dah boleh buat payslip kita sendiri. Dan the best thing, kita ada group support. Siapa-siapa tak faham, yang pening kepala lagi, yang rasa lost, yang rasa tak yakin, rasa tak confident, korang bagi tahu dalam ni, kat mana yang kita boleh bantu. Okay, ada group support. Okay, dah. Apa tu, Kak, Payunier ada account untuk kasih tak ada. Okay, dah. Kalau first time selling boleh jual minyak gamat ke? Kalau ada ni, kalau ada demand jual je. Macam mana nak uruskan income tax? Itu nanti dalam ni, Wak. Dalam bab 38, kita ada share macam mana nak uruskan dengan income tax. Sebab income kita dalam USD kan. So macam mana kita nak uruskan dalam income tax. So dah, ada yang nak dapatkan tak? Dija apa yang Dija share ni, ada tak yang korang rasa macam, Dija akak nak lah grab Dija. Dija nak tengok berapa orang yang nak. Berapa orang yang nak, yang nampakkan peluang benda ni di mana eBay tak perlu pembayar, tak perlu daftar tak perlu kos daftar. Payunier pun korang dah tahu rahsia dia, tak perlu pun nak keluarkan duit. Lepas tu nak listing barang lah percuma. Lepas tu korang akan dapat 40 modul tadi, Excel lagi. Okay, saya dah beli dah, thank you. Nak, okay, nak. Okay, mandilah, okay. Korang tolong ikut sama-sama Dija. Korang pergi dekat mana? Type dekat Google. Okay, sebab apa? Sebab Sis Dila ada bagi something yang hadiah untuk korang yang petang ni beli. Okay, di mana dia ada buat penambahan hadiah dia. Okay, nanti dia just share. Yang mana dah beli, okay. Jangan risau. Mana yang dah beli, pergi study, pergi join group support tu. Jangan kata-kata sombong, konon-konon korang tak nak bersahabat dengan kita orang. Jangan. Pergi join request. Okay, kalau tak faham, tanya. Dalam tu, kalau korang bertanya, okay. Maksudnya korang dah ada dah benda-benda lah ni. So, tak adalah korang lost. Tak adalah tanya soalan-soalan yang macam, alah, hai kon. Nampak tak? So, bila korang dah ada benda tu, bila korang bertanya, korang dapat ilmu. Okay. So, pergi dekat Google, type dekat situ mudah.com. Mudah.com pula. Export mudah. Minta maaf, maafkan saya. Okay. Pergi dekat Google, type dekat situ, export mudah. Dah ke? Dah ke, Wak? Dah ke? Kalau dah, lepas tu awak klik tau. Dah klik kat situ, automatically, awak akan nampak gambar ni. Dah betul lah tu. Okay. Pergi dekat Google, type situ export mudah.
klik dekat Export Mudah Volume 2 New JV Warrior. Lepas tu awak akan dapat gambaran ni Wak. Itu dah betul lah tu. Lepas tu awak scroll laju. Dapatkan sekarang. Okey. Dekat sini yang Dija nak bagi tahu, Sis Dila akan bagi kat korang 50% Wak. 50% hadiah. Okey. Hadiah Okey, bermakna kata awak dapat je klikkan sekarang ni, automatically awak akan dapat kod Sis Dila. Kena masukkan kod Sis Dila. Di mana korang dapat harga daripada 150, okey, 50% korang hanya bayar RM75 sahaja. Okey. Ya, betul. Start lah. Macam mana nak join nanti, bila awak dah dapat akses ni, akan ada group join yang macam ni tadi. Okey. Yang ni Wak. Yang ni. Ni. Group. Awak klik dekat 40 ni. Klik. Dia ada untuk Telegram ada, FB group ada. Okey. Awak klik kat situ. Okey. Dah So dekat sini, dekat bahagian ni awak tik Wak. Awak tik dekat sini. Awak jangan tak tik pula Wak. Nanti dia tak notify yang awak ni nak beli apa. Okey. So awak tik. Bila awak tik, awak pilih lah nak online ke, nak PayPal ke, nak bayar kad kredit ke, dengan kad debit ke, terpulang. Okey. So Wak, yang penting Wak, awak masukkan kod Sis Dila ni Wak. DIS50SD. DIS50SD Wak. Kalau awak tak masukkan, automatically dalam live sahaja kod ini valid. Lepas ini kalau awak saja-saja okey snap kan, sekejap lagi nak beli ke, automatically harga dia jadi 150. Ini Dija cakap benda yang betul. Okey, makna kata awak dah jimat 50%. RM75 sahaja. Ya, betul. Betul. Betul kena. Kena join. Dah ke hak ni? Kalau dah, Dija nak bantu seterusnya. Dah? Ulang balik. Okey, macam ni Wak. Mula-mula awak pergi dekat Google. Okey, awak type lah kat situ. Okey, Export Mudah. Lepas awak dah type Export Mudah, awak nampak akan keluar macam ni. Export Mudah Volume 2 New JV Warrior. Okey, awak klik lah. Awak klik, awak akan jumpa gambar Sifu Dija, Sifu Adila, Sifu otai-otai yang lain. Okey. So awak scroll laju-laju. Nanti awak bacalah dia punya kisah tu kan. Okey. So harga dia kalau mula-mula buka RM75 masa first launch tu. Okey. Sekarang harga dia dah jadi 150. Akan datang jadi 200. Akan datang jadi 250. Okey, dia 100 orang Harga bila naik Dija tak tahu. Tetapi sekarang harga dia 150. So Sis Dila nak bagi belanja korang, okey, untuk dapatkan diskaun. Diskaun apa? Harga special untuk korang 50%. Korang klik lah. Klik dapatkan sekarang. So nanti korang masukkan kod dia. DIS50SD. Semua huruf besar. DIS50SD. Korang automatically akan dapat RM75. Okey, RM75. Lepas tu korang daftar lah apa benda requirement yang dia minta tu. Nama korang, email, nombor telefon, lepas tu username. Kenapa nak tahu username saya pula ni Dija? Sebab nanti awak nak baca ni Wak. Awak nak baca shipping, macam mana nak buat, macam mana nak listing, macam mana nak buat diskaun, macam mana nak post barang, segala-gala lah apa yang awak nak tahu tu. Inilah akses dia. Okey, awak nak dapatkan akses group support, semua awak kena masuk ke dalam tu. Okey, lepas tu dalam masa yang tu, awak akan dapat bonus daripada Sis Dila. Okey, bonus dia apa? Bonus dia adalah, okey. Lepas tu awak dah jangan lupa tik saya telah bersetuju. Saya bukan robot. Awak klik je next ni, awak terus masuk ke bahagian FPX. Bahagian pembayaran lah. Bahagian bank awak macam biasa tu. Okey. Ini yang Dija nak kena sampaikan. Okey. Sis Dila akan belanja RM75. Okey. Maksudnya RM75 saja kau bayar. RM75 lagi Sis Dila dah tolong cover. Sebab Sis Dila onkan diskaun dia punya kod dia. Okey, DIS50SD. Kau ingat daftar eBay percuma, Pioneer percuma, listing percuma. Okey, modal ikut pada modal korang. Okey, dan korang akan dapat modul yang 40 tadi tu. Macam mana nak start, macam mana korang nak pastikan mindset korang, benda-benda macam ni. Okey, lepas tu pula korang akan dapat group support dengan Telegram. Lepas tu ada teknik spy. Tadi Dija tunjuk awal-awal tadi 1. Dija dengan Dila guna 2, 3, 4 guys. 5 pun kadang-kadang Dija tak guna. Sebab 2, 3, 4 pun dah okey dah. Maksudnya kita dah tahu dah. Bulan tu berapa orang yang beli
betadine contoh. So ada tak repeat dalam beberapa bulan, dalam 90 hari ni ada tak repeat? Macam mana dia punya ratio dia? Nampak tak? Kita boleh kaji tu. Semua tu data dalam eBay. Dan kita boleh pakai. Dan benda tu percuma je, Wak. Dia jangan bagi tahu benda tu percuma. Cuma dia ada skill dia. Okay? Lepas bayar buat apa sis? Lepas bayar, awak pergi dekat email awak. Okay, email, refresh email awak tu. Lepas tu awak pergilah tengok access daripada JV Warrior. Awak klik kat situ. Dia ada kata, tahniah, okay, bla 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 bla, pembayaran awak telah berjaya. Okay, klik link untuk access. Awak klik lah. Nanti awak masuklah username awak, password awak. Okay dah? Ya, sekarang. Kalau korang tak beli sekarang, Lija tak boleh nak bantu korang untuk dapatkan benda ni. Sebab benda ni during live saja. Kalau lepas live tak dapat. Okay, Lija cakap terus terang lepas live tak dapat. Ini sis Dila belanja. Lepas tu guys, ini penting tau. Jangan sombong, jangan apa. Sebab nanti kita akan ada kelas advance. Okay, kelas advance ni kelas advance ni semua kita punya otai-otai dalam ni. Kalau korang katalah, saya dah buat eBay, saya dah daftar, saya dah buka, saya dah upload semua, saya tak guna public wifi, saya tak ni bla 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 kan. Tapi masih lagi tak okey lah, dia akan tengok kat mana yang mungkin dia rasa yang kita terlepas pandang. Dia akanlah suggestkan. At least korang ada rujukan. Tak adalah. Kalau macam contoh korang tanya kat Dija, kat Dila kan. Macam mana Dija nak bantu? Sebab satu, bukan depan-depan. Kalau yang ni, kelas advance ni, kita berdepan. Walaupun kita dalam online, tapi kita boleh tunjukkan, share screen. So kita boleh tengok. Tolong tengok sekejap saya punya account ni. Account saya listing ni. Tengok apa masalah dia. Sale masih tak ada, barang laku. Saya dah buat kajian dah 2, 3, 4 ni. Kalau nak ikutkan data, ini memang banyak terjual. Contoh. Nampak tak? Korang ada benda yang untuk korang rujuk. Kalau korang masih lagi buat sorang-sorang, Dija cakap terus terang kalau korang buat sorang-sorang, korang akan pening. Sebab benda ni technical. Okay? Saya keliru kat ebay.com ke ebay.my. Awak daftar ebay.com. Nanti awak nak cari, awak daftar ebay.com.my. Nanti awak nak cari barang dekat ebay.com. Kelas advance tiap-tiap minggu. Nanti lepas raya, kita akan ada kelas advance physical dekat KL. Tapi hanya yang beli sahaja buku ni. Sebab kenapa? Sebab kita tak nak orang yang fresh masuk. Nanti pening kepala dia sebab kita fokus nak buat duit. Okay? Maksudnya, kalau korang dah ada modul yang ni, e-book yang ni, korang dah ada panduan. Korang dah ada idea. Korang dah ada ilmu. So, bila kita masuk kelas advance, kita polish sikit saja untuk pastikan kedai kita cantik, barang yang kita listing tu menarik, okay, potensi untuk orang beli banyak kali. Nampak tak? So, kalau korang masih lagi newbie yang tak ada dapatkan panduan, tiba-tiba nak masukkan kelas, nanti korang pening. Sebab kita punya fokus adalah sale. Kita nak dapatkan sale. Korang baru nak belajar. Nampak? Nanti korang pening. Okay? Ya, betul. Ikut awak je. Username ikut awak je. Nurul Hafizah. Apa benda awak nak taruh, ikut je lah. Nama awak dengan suami awak pun boleh. Dia tak ada tanya. Okay? Saya newbie. Kena list berapa 50 item tu percuma. Kalau akak nak listing berapa banyak akak nak listing pun boleh kak. Tak ada masalah. Jangan lebih lah daripada benda yang ditawarkan. Okay? Tengok macam contoh. Hai, Assalamualaikum semua. Pada tahun 2010, saya belajar tentang cara jual barang ke luar negara. Alhamdulillah, sejak tahun penghujung 2014, saya dah buat bisnes ni secara full time. Okey, untuk makluman korang, Mak Saleh ni sanggup bayar harga berganda barang yang kita jual. Okey, saya bagi contoh barang ni. 4 barang ni. Saya beli 4 barang ni dalam RM60. Saya jual balik termasuk shipping ke USA dalam $65 USD. Adalah untung dekat RM70. Kalau korang buat secara part time, insya-Allah dengan cara yang betul boleh untung 3 hingga 4 angka sebulan. Kalau buat full time, siapa tahu income korang boleh dapat 5 angka sebulan. Income bersih ya, bukannya jualan. Okey, bisnes ni korang tak perlu simpan stok. Ada order, hantar kepada tim kami dan kami akan postkan ke luar negara. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh baca penerangan di bawah ni. 17 je listing, dia dapat buat jualan dalam masa 3 bulan, 90 hari, $3,016.63. Okay, so terpulang. Ya betul, 50 listing. Dah ke guys, ada tak nak Dija bantu yang lain-lain ni? Nanti tak adalah korang lepas raya,
korang lost lagi. Korang lost lagi idea-idea untuk korang buat income. Okay. Kalau macam ni korang dah ada, at least lepas raya korang dah tahu dah. Okay, aku sebelum raya ni, aku nak kena settle kalau dulu account ni. Nanti lepas raya aku dah ada ready dah untuk aku listing. Nampak tak? Ini yang Dijan nak korang buat. Korang ada dapat panduan ni, korang dah ada satu benda yang secure tau. Korang tak adalah macam nervous, takut salah. Kalau salah nanti kena block. Okay, jualan pertama. Okay, bagus soalan. Sekejap Dijan tunjuk kat sini. Nampak Dijan tunjuk kat sini tau. Ini real case study. Okay, sekejap Dijan tunjuk. Okay, ini 2 bulan. Ini 3 bulan. Ini sekejap okay, sekejap Dijan tunjuk kat sini. Dia okay. Okay. Dijan besarkan sikit. Dia tulis kat situ, Assalamualaikum. Dia cakap, budak newbie ni, sebulan jagung. Tadi ada soalan kan, dalam masa sebulan boleh dapat berapa sale? Korang tengok dalam sebulan, dia hanya listing 5 item saja. Mungkinlah dia sibuk, mungkinlah dia student, mungkinlah dia kerja shift dan sebagainya. Dia sempat hanya buat 5 listing saja guys. Tetapi 5 listing dalam masa sebulan dah boleh bagi income RM2,254.61 sen. Cuba korang type dekat situ. Okey ke tak okey? Itu tak habis lagi tau. Ada 45 item yang dia tak senaraikan. Kita tak tahu, mungkin dia sibuk. Kita tak tahu, mungkin dia whatever. Cuma dia hanya mampu senaraikan 5 sahaja. So kedai dia ada 5 barang pun boleh laku RM2,000. Okey? Puan Dija juga. Puan Dija. Okey, macam mana dah ke? Group support nanti dekat bahagian awak punya access tu, e-book tu kan daripada JB Warrior tu, awak login macam biasa, masuk username awak, password awak. Awak scroll laju-laju dekat topik 40, awak klik kat situ. Dia ada link je. Ya betul Kak. Okey, buat je. Dah ada account, dah ada e-book kan, buat je. Sekurang-kurangnya korang tak ada loss. Okey? Itu. Okey, itu. Dia suka nak share yang ni. Okey, yang ini. Nampak tak? Inilah kita panggil mindset guys. Mindset apa?